Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Nick Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay guys, dalam video yang sebelum ni saya dah review dekat hampa Aveta Nova 200. Jadi untuk video kali ni saya akan review pula dekat hampa Aveta Viper 180. So untuk yang Nova 200 sebelum ni dia lebih kepada skuter urban lah. Manakala untuk Viper 180 ni pula dia more tu maxi scooter. Dia nak ke arah maxi scooter lah. Dan untuk pengetahuan hampa, Aveta Viper 180 ni dia lebih selesa dan lebih moden berbanding dengan Aveta Nova 200. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut pasal motor ni, jom saya tunjuk kat hampa. Let's go. Okay guys, jadi inilah dia Aveta Viper 180. Apa-apa pun macam biasa, jom saya bawa hampa. Kita walk orang dulu. Okay, kita walk orang dulu dengan motor ni. Kita pusing-pusing dulu, tengok design dia macam mana. Walk around sikit. Okay, jadi dari segi design pada pendapat saya design dia okey. Dia just nice. Dia actually design dia nampak moden tapi dia tak terlalu over sangat. Okey. Dia ada juga unsur-unsur yang moden kan. Ada juga rupa yang agresif, especially di bahagian depan ni nampak. Bahagian depan ni memang nampak garang. Dan dia bertemakan ulak lah. Okey. Sebab nama apa Aveta Viper. So Viper ni dia adalah ulak yang berbisa lah macam tu. Okay, so bahagian depan ni memang nampak garang. Cuma dia punya mudguard dia mudguard dia macam ni. Nampak? Dia besar sikit dan dia tak sporty sangat bahagian ni. Okay, so overall dari segi design bagi saya dia tengah-tengah. Dia tak macam abah-abah sangat dan taklah terlalu agresif sangat. Just nice je. Okay, apa-apa pun jom kita tengok dia punya spek enjin dulu. Enjin dia bersesaran 174cc, 4 stroke, 1 silinder, 4 valve, single overhead cam. Lepas tu motor ni dia menggunakan fuel injection dan juga liquid cool. Enjin dia pula mampu untuk menghasilkan 18.2 horsepower pada 8500 rpm dan juga 17.2 Nm of torque pada 6500 rpm. Lepas tu kalau untuk skuter macam biasalah dia menggunakan CVT transmission. Ni dia punya bahagian CVT, ni pula dia punya bahagian air filter. Jadi kalau nak tukar roller, belting, pulley apa semua dekat bahagian ni. Macam inilah rupa dia bila kita dah ada kat time motor. Okay, ni dia punya bahagian side mirror, handlebar apa semua. Dan macam apa boleh nampak dekat sini, motor ni dia menggunakan sistem keyless. Bila pakai keyless of course lah pakai dapat sekali dengan dia punya remote. Okay, jadi dekat remote dia ada 3 button kat sini. Button paling bawah ni adalah button unlock. Ni kalau hampa tekan ni, dia akan unlock siap-siap hampa punya sistem keyless lah. So hampa tekan button ni, dia unlock, hampa boleh terus pusing dia punya switch. Okay, lepas tu nanti pedometer akan menyala dan hampa boleh terus start motor macam biasalah. Sepatutnya kan hampa kena tekan dulu baru pusing ke kanan kan. So yang ni dia dah tolong unlock siap-siap lah. Okay, next button yang paling atas ni untuk hampa nak lock balik. Okay, dia dah lock motor ni. Okay, then button yang tengah ni adalah button untuk hampa enable dan disable wireless connection antara remote ni dan juga motor ni lah. So kalau contoh hampa dah disable dia punya wireless connection, hampa tekan button-button ni pun dia takkan jadi apalah sebab dia tak connect dengan motor. Lepas tu kalau hampa pusing remote ni ke belakang, nampak dia ada satu button ni. So kalau hampa tekan button ni, hampa boleh cabut kunci. Kunci ni hampa boleh guna untuk start motor ni secara manual in case kalau sistem keyless hampa ada sebarang masalah lah. Cara dia first kali hampa kena buka benda ni. Okay, hampa tarik ke bawah. Nampak dia ada lubang. Lepas tu hampa masukkan je kunci tadi tu ke dalam lubang ni dan pusing ke kanan. Lepas tu motor pun dah boleh start macam biasa. Ok, so tadi tu cara untuk start motor ni secara manual lah. Kalau nak start cara yang betul, hampa tekan button keyless ni. Ok, dia menyala lampu biru, pusing ke kanan satu step. Lepas tu Penemeter pun akan menyala.
Okay. Dan kalau untuk sebuah skuter macam biasa, hampa perlu tarik brake, lepas tu baru tekan ignition switch ataupun starter. Cumanya macam saya, sebab saya buat seorang, saya akan guna brake depan lah. Okay, tarik brake depan, lepas tu tekan ignition switch ataupun starter. Okay, enjin pun dah hidup. So, untuk kita dengar bunyi dia dengan lebih jelas, dengan lebih detail, kita akan pergi test dekat luar studio. Macam inilah bunyi dia bila dalam keadaan idle. Ni pula bunyi dari bahagian exhaust ataupun muffler. Kita cuba rem sikit. Tarik sikit. Alright. Enjin dia saya terpaksa biar on dulu supaya mudah untuk saya nak demo dia punya switch apa semua kat hampa. Okay, so first kali dekat sini, okay, ni bukan passing light tau. Yang ni button select. Okay, untuk hampa nak control dekat bahagian pedometer. Dan juga untuk hampa nak ambil gambar. Sekejap lagi saya akan demo lah kat hampa. So ni dia punya button lampu low beam, high beam. Macam sekarang ni low beam, ni high beam lah. Okay, lagi sekali. Sekarang ni low beam, ni high beam. Low beam, high beam. Okay, dan dekat sini ada button set. Ni pun sama juga untuk hampa nak control dekat pedometer. Lepas tu ni ada button horn. Memang kuat. Lepas tu signal kat bawah, signal kiri. Okay, signal kanan. Alright. Dan seterusnya dekat sini kita ada ISS ataupun idling stop system. Dalam video Nova 200 itu saya dah demo dekat hampa. Okay, kalau hampa enable function ni, hampa activate dia, bila dekat traffic light dia akan matikan enjin untuk jimat minyak. Lepas tu bila lampu traffic light dah hijau, hampa pulas je throttle, enjin akan automatic start dan terus jalan. Jadi memang jimat minyak lah. Okay, dan ni dia punya switch, hazel light switch ataupun double signal. Okay. Dan yang terakhir, ignition switch ataupun starter. Kita tutup enjin dulu. Tapi kita akan on dia punya switch sahaja. Untuk pedometer dia pakai jenis TFT LCD full color yang bersaiz 7 inci. Pedometer dia memang besar dan cantik. Dia punya display pun macam-macam juga, dia ada tunjuk kat sini. Okay, ada speedometer, RPM, odometer, fuel gauge, temperature, lepas tu ada trip, ada date dengan time dan juga battery voltage, dan beberapa indikator yang lain lah. Okay, apa yang bestnya dengan pedometer ni? Dia touchscreen guys, tengok nampak tu? Dia touchscreen. Dah macam smartphone dah. Okay, sebelum kita masuk ke bahagian ni, saya nak tunjuk lah function untuk button ni. Okay, ni button set. Kalau hampa tekan ni, dia akan enter main menu. Okay, lepas tu button select ni untuk hampa nak jog lah, untuk hampa nak bergerak. Okay, nampak? Kalau hampa tekan ni, dia akan bergerak lah. Okay, so contoh hampa dah masuk kan, hampa masuk. Lepas tu hampa tekan select ni untuk dia bergerak. Okay, dia main sampai sini. Lepas tu kalau hampa nak back balik, hampa tekan button set ni lama-lama. Tekan dahulu lama-lama. Okay, dia akan keluar lah. Okay, tekan dahulu lama-lama lagi. Dia akan keluar ke main page ni. Okay, so jom kita tengok dekat bahagian dalam ni. Pakai touchscreen cepat sikit kan. Okay, jadi ni dia punya setting lah. Okay, kita akan go through secara ringkas je. So dalam ni hampa boleh tukar language, hampa boleh set dia punya time dengan date, ada speed unit, kmh ke, mph ke. Lepas tu brightness hampa boleh adjust dan juga dia punya version. Okay, then ABS switch hampa boleh pilih lah nak open ataupun close. Okay, TCS switch pun sama, nak open close kan, hampa nak on off dia, hampa boleh adjust kat sini. Lepas tu okay, ni tire pressure monitoring system tau, TPMS. Tapi saya rasa untuk motor ni dia tak ada tau, dia tak support. Sebab contohlah macam sekarang ni nampak dia tulis not learn kan, kosong apa semua kan. So contoh kita tekan start to learn, dia tak idea apa tau. Dia akan macam tu lah. Okay, so bab ni saya tak pasti. Mungkin kena beli TPMS separately, lepas tu baru connect ke apa kan. Apa-apa nanti hampa boleh refer pihak Avita lah. Ok, lepas tu ni next maintenance, information, diagnosis. Ok, kalau ada apa-apa masalah dia akan keluar kat sini lah. Ada error apa-apa dia akan tunjuk. Dan juga ECU info.
Okay, next sini bahagian navigation lah. Kalau hampa tekan ni, okay, hampa scan QR code ni, dia akan bawa hampa pergi dekat EY Link. So hampa boleh connect lah, okay, register apakah, connect. Bila hampa dah connect, dah berjaya, lepas tu hampa boleh screen mirroring. Maksudnya hampa boleh play hampa punya maps tu dekat bahagian pedometer ni. Hampa tak payah tengok guna phone lah. Okay, ni semua bahagian ni lah bahagian navigation. Ni dashcam. Okay, ni dashcam dia. Dashcam dia pun memang nampak agak jelas dia punya display. Okay, lepas tu ni playback lah untuk apa nak play video tadi. Video hampa punya dashcam tu. Cuma kalau jalan yang tengah bergerak hampa boleh nampak lah movement kan. Macam sekarang ni dekat dalam studio, so tak perasan sangat lah, dia tak ada movement. Okay, lepas tu yang ni dia punya setting. Okay, hampa nak on ataupun off dashcam. Cycling time, hampa nak record sekali, record seminit, 2 minit, 3 minit, hampa boleh quick format. Dan yang ni pula picture. Tadi kan saya dah tunjuk kan button select ni kan. Kalau hampa tekan ni, dia juga boleh snap picture. Lepas tu gambar tu dia akan keluar kat sini lah. Okay, kita back balik. Lepas tu yang ni dia punya Teams. Teams hampa boleh pilih lah nak yang, okay, contoh kalau hampa ambil ni, dia punya display macam ni. Okay, lepas tu hampa boleh pilih kalau yang cerah macam ni. Nampak? Macam saya, kalau saya pilih yang satu lagi tu, yang ni, yang ni nampak lagi macam nampak rancak sikit lah. Then macam saya akan pilih yang Teams yang lebih gelap lah, supaya dia tak macam striking sangat dia punya cahaya tu. Hampa juga boleh set untuk ni auto. Nampak? Bila hampa set auto, siang dia akan bagi display yang cerah, bila malam dia akan bagi display yang gelap. Macam saya memang saya suka yang gelap ni lah. Okay, DIY Teams ni hampa boleh macam nak custom lah macam tu. Okay, itu saja. So kalau hampa tekan ni, dia akan back balik kepada main page dia lah. Ni lever untuk brake belakang, ni pula lever untuk brake depan. Dua-dua macam biasa je, non-adjustable. Lepas tu macam saya tunjuk tadi, motor ni juga dilengkapi dengan dashcam di bahagian depan. Untuk suspension depan, dia masih menggunakan telescopic fork. Brake caliper dia pakai 2 piston dan juga ada single disc. Disc brake dia ni dilengkapi dengan dual channel ABS. Tayar depan dia saiz 110/70, manakala tayar belakang dia pula saiz 130/70. Untuk brake belakang pula dia pakai single disc, ada ABS juga, dan juga brake caliper 1 piston. Untuk suspension belakang dia menggunakan dual shock absorber. Seterusnya kita akan tengok dia punya seat pula. Kita usah sikit seat dia. Memang besar dan luas . Okay, dia punya span. Span dia, span dia tebal dan lembut. Nampak loh. Memang sangat tebal dan lembut . Okay, untuk pilion, pilion pun sama. Okay, ni kalau naik ni confirm ni, memang selesa ni. Okay, cara nak buka seat dia, first kali hampa tekan button keyless ni. Okay, tekan sekali, lepas tu pusing belah kiri. Okay, seat pun dah boleh buka. Jadi macam ni lah rupa di bawah seat dia. Kita tengok sikit. Okay, ni pula dia punya under seat compartment. Dia punya under seat compartment nampak agak luas . Okay, dia macam dia memanjang. Dekat tangan saya sekarang ni adalah sebuah helmet open face daripada BKP. Saiz dia kecil tau, kecil daripada AR series, lepas tu daripada KHI, KYT. Jadi jom kita try masukkan helmet ni dekat bawah seat dia. Lepas tu kita tutup, kita tengok muat ke tak muat. Ok guys, macam apa boleh nampak, saya dah masukkan helmet BKP kat dalam ni. Dan position ni adalah position yang terendah. Okay, jadi kalau kata tak muat tu memang tak boleh buat apa lah. Ok, kita try tutup tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Sangkut nampaknya. Ok, dia sangkut dekat bahagian sini. Bahagian sini. Dan juga di touching dekat sinilah, area sini. Kalau kita nak paksa pun tak boleh tau, sebab dia punya gap tu macam banyak . Lepas tu dia punya hook tu, nampak? Dia dah lari dah antara hook tu dengan lubang tu. Ok, sebab dia dah touching dengan helmet ni lah. Ok, so
Helmet open face yang biasa memang tak muat kan. Kalau helmet ni tak muat confirm lah YRC, Ritz, KHI, KYT memang confirm tak muat. Melainkan hampa ada helmet steng lah. Kalau hampa ada helmet steng, nanti hampa boleh cuba sendiri. Tapi personally bagi saya, walaupun helmet open face yang biasa tu tak muat, tapi dia punya underseat compartment actually agak luas lah sebenarnya. Okay, memang spacious. So kalau takat apa nak letak raincoat, tools kan, lepas tu makanan ke apa sikit. Dan kalau hampa nak ride long distance kan, hampa letak baju ke apa sikit, souvenir sikit, memang ngam lah. Okay, sekarang ni jom kita try tutup dia punya seat ni. Kita test dia punya mechanical parts. Dah tutup lah. Dah lock lah. Tekan sikit lah macam tu, nampak? Dia dah lock lah. Okay, nice. Sekarang saya akan tunjukkan kat hampa cara-cara untuk kita buka dia punya fuel tank ni. Okay, hampa tekan button keyless ni sekali. Okay, dia punya lampu biru, pusing ke kanan sampai hujung lah. Nampak tu? Dia buka slow ya. Fuel tank dia ni berkapasiti 10.5 liter. Dekat sini dia ada hook, okay. So hampa boleh lah nak gantung ayak ke, plastik makanan ke apa. Dan katanya dia boleh support sehingga berat 1.5 kg. Okay, lepas tu dekat kiri ni dia ada space compartment. Dan dia punya ruangan sangat dalam lah. Nampak tu? Memang dalam. Jadi contohlah, macam saya pakai phone Samsung S24. Okay, memang boleh letak lah dalam ni tanpa sebarang masalah. Lepas tu ni, contoh ni kan saya demo kat hampa. Saya ada back microphone ni, memang boleh masuk. So contohlah nak letak power bank ke apa kat dalam ni kan, memang muat lah, jangan risau. Ni pun ada banyak lagi ruangan kosong. Lepas tu kalau hampa tutup pun memang dia tak sangkut apa pun. Motor ni juga dilengkapi dengan dual USB charging port, iaitu USB Type A dan juga USB Type C. Ni tempat letak kaki untuk rider. Hampa nak letak macam ni pun boleh, ataupun hampa boleh lunjurkan kaki ke depan macam ni. Bila lunjurkan kaki ke depan macam ni, dia lebih selesa. Cumanya saya perasan dekat bahagian tengah ni dia macam ada lubang, dia macam ada gap sikit lah. Ni pula footrest untuk pilihan ataupun penumpang belakang. Kalau hampa nak guna, hampa buka je macam ni. Okay, material bawah dia ni besi. Lepas tu kat atas ni dia ada macam lapisan dia plastik tau, dia bukan getah, dia plastik. Tapi disebabkan dia punya space ni agak luas, jadi bila hampa letak kaki kat sini, letak kasut kat sini, memang rasa selesa lah. Tapi kalau hampa naik single, hampa rasa tak perlu, hampa lipat je. Okay, dia akan tertutup dengan elok dan kemas. Motor ni berat dia 127 kg. Tak berat mana lah, memang agak ringan. Dia punya seat height pula adalah 770 mm. Macam saya dengan ketinggian 164 cm bila saya naik motor ni, overall memang okey, memang tak ada masalah. Kaki kena ginjak sikit je, tapi masih dapat handle motor ni dengan baik. Dia punya wheelbase pula adalah 1375 mm. Motor ni didatangkan dengan 3 pilihan warna, iaitu warna putih, hitam dan juga kelabu. Harga motor ni bermula dari RM8,998, tak termasuk road tax, tak termasuk insurans. Ok guys, so rasanya sampai sini ya video kita pada hari ni. Stay tune untuk next video. Jadi kalau suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.